Hello, Assalamualaikum Wan. Hello? Ya, Mia. Aku fikir macam nak buat pinjaman bank. Pinjaman bank? Aku betul-betul terdesak lah Wan. Aku nak bayar yuran belajar tapi duit tak cukup. Damia, kau tahu tak? Kebanyakan pinjaman bank ni ada unsur riba tau. Riba? Tapi aku nak punya sikit je. Bayar ansuran je pun. Salah ke? Riba tu tetap haram walaupun sikit je. Nabi pernah bersabda, 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki yang mana dia tahu tentang riba tersebut, lebih dahsyat kesalahan dia tu daripada dia berzina 36 kali. Ini hadis yang betul tau, riwayat. Tanpa berfikir dengan banyak, Damia pun pergi ke bank untuk membuat pertanyaan berkaitan pinjaman duit. Puan Damia nak buat pinjaman RM5,000? Okey, boleh. Tapi bayaran semula RM6,000 sahaja dalam setahun. Jadi kalau Puan Damia berminat, saya akan bagi borang dekat Puan Damia ya. Terima kasih. RM1,000 lebih? Ini riba kan? Wan ada pesan. Aku tolak pinjaman tu. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Tapi aku masih perlukan duit. Ada cara lain tak Wan? Okey, kalau kau nak alternatif lain, boleh cuba buat pinjaman dengan koperasi Islam. Ataupun kau cuba untuk buat apa tu apa ni? Pelaburan yang patuh syariah. InsyaAllah itu akan lebih baik. Kita ni kan, janganlah kita mementingkan dunia daripada akhirat. Okey? Mungkin nampak kecil, tapi dosanya besar. Elakkan riba, cari rezeki yang halal. Kerana barakah itu lebih utama. Allah mengisytiharkan perang terhadap orang yang mengambil riba. Mahukah kita menjadi musuh Allah? Rujuk surah Al-Baqarah ayat 279. Kalau kita sayang diri, keluarga dan umat, kita mesti sedar riba itu racun yang merosakkan masyarakat. Katakan tidak kepada riba. Katakan tidak kepada riba. Katakan tidak kepada riba. Katakan tidak kepada riba.